Apalagi aku lupa nak nyanyi, apa lupa. Aku terlupa apalagi. Hanya duduk rumah tengok novel Jepun sahaja. Novel Cina, novel Jepun yang tak beragama. Jadiku tidak senang. Semoga cepat-cepat dapat lesen kereta. Aku memang bosan duduk di rumah sahaja. Tapi aku juga tak suka ikut abang atau kakak keluar. Memang aku tak suka. Macam gitulah. Memang keluarga punya keluarga. Orang kata keluarga memang bahagia. Tapi tidak kalau tak satu kepala atau tak faham orang. Itu punya keluarga apa ku sendiri tak tahu. Tengok novel tak jelas, tengok cerita tak jelas. Punya cerita apalagilah. Punya keluarga. Ku tak suka percutian keluarga. Apa tak lagi ku masih tak dapat lesen kereta. Asyik duduk rumah tapi ku juga tak mau ikut percutian keluarga. Kalau ikut pun untuk ambil gambar sahaja. Apa punya cerita punya Tuhan tak dobulkan doa. Rasa menyesal pula solat tadi, berdoa pun tak berguna kata dia. Aduhai menyesal. Maha menguji, maha kata, maha beri. Tapi ini maha uji sahaja. Lebih baik tak payah nak uji hamba yang takkan nak dipuji. Atau dia tak suka dapat ujian. Memang punya cerita apa lebih baik. Jangan sebut Tuhan maha baik pada orang yang tak suka mendengar itu. Kan dah kena pukul salah sendirilah. Jangan pula salahkan orang itu. Suka omong kosong. Punya memang omong kosong. Kau tetap nak cakap juga. Akhirnya kena hentam paru padan muka. Kau sendiri yang cari pasal. Memang padan muka. Dah tahu punya orang itu tak peduli sama sekali. Dengan akhirat cerita juga padan muka. Salah diri sendiri malah salahkan orang itu. Kau sendiri yang beri ceramah. Punya cerita. Punya lagu punya sendirilah.